Adakah emas sesuai dijadikan aset untuk simpanan jangka panjang? Jika tuan-puan masih ragu-ragu dengan potensi emas, di sini saya kongsikan 5 kelebihan emas sebagai simpanan dan pelaburan jangka panjang. Pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Sejak beribu tahun, nilai emas tidak pernah jatuh kos. Dalam apa jua keadaan ekonomi sekalipun, emas tetap bernilai. Kedua, aset fizikal mampu milik. Kalau mahu beli tanah, kita tidak boleh beli sedikit-sedikit kerana modalnya besar. Tapi emas boleh dibeli serendah 1 gram. Dengan modal sekitar RM600, tuan-puan boleh mula menyimpan emas. Ketiga, kekayaan di dalam tangan. Simpan emas bermaksud tuan-puan memegang kekayaan secara fizikal. Emas boleh dijual atau dipajak pada bila-bila masa jika perlukan tunai. Keempat, aset mudah alih. Saiznya kecil, mudah dibawa dan diterima di seluruh dunia. Kalau berpindah tempat tinggal atau keluar negara sekalipun, emas tetap laku. Kelima, tiada siapa yang tahu. Emas satu-satunya aset yang tidak berada dalam rekod sistem kewangan. Tiada siapa tahu berapa jumlah yang tuan-puan simpan, melainkan tuan-puan sendiri yang beritahu. Asalkan tuan-puan ada bajet untuk simpanan 2 tahun ke atas, sangat sesuai dialihkan kepada simpanan emas. Nak mula menabung emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.